Banyak cakap pula dia ni. Padahal nak mati dah. Hello, Encik Gu? Kalau tak silap saya, sekarang ni mesti awak tengah kejar lori saya kan? Siasatlah puas-puas, tapi dengar elok-elok. Sekarang ni nyawa tunang awak ada dalam tangan saya. Setiap langkah yang awak ambil, semakin tipis peluang dia untuk balik hidup-hidup. Jujur, saya cakap, tunang awak ni kulitnya lembut dan gebu. Budak-budak saya semua tak sabar nak layan dia. Yan Chen Chen, datang sini kalau berani. Ui, takutnya. Suruh orang-orang awak berhenti kejar sekarang. Kalau awak nak selamatkan tunang awak, datang ke kilang saya. Datang seorang. Kalau tak, dia mati. Jangan datang! Ini perangkap! Cakaplah. Sin, Encikgu, lori tu dikesan pergi ke jalan pinggir Bandar Timur. Boleh minta bantuan polis trafik. tak payah. Suruh patah balik. Encikgu, barang dalam lori itu je bahan bukti yang kita ada. Saya cakap patah balik. Susah sangat kena faham. Bagi kunci kereta. Encikgu, nak ke mana? Saya drive. Tak payah, saya pergi sendiri. Sin, Ting Feng, Yan Chen Chen, kau nak aku je kan? Lepaskan dia. Jadi betul lah dia ni pewaris keluarga Gu. Sanggup gadai semua demi perempuan. Nyawa sendiri pun sanggup. Baiklah, aku bagi dua pilihan. Pertama, suntik ubat ni masuk dalam badan sendiri. Kedua, tunang kau ni kena mati depan mata kau.